Adakah emas mampu melindungi kekayaan? Bagi penyimpan emas yang berilmu, emas bukan sekadar pelaburan, tetapi ini lebih daripada itu. Tahukah tuan-puan bahawa emas adalah satu-satunya alat kewangan yang nilainya tidak boleh jatuh kosong? Dan mungkin mustahil nilainya akan jatuh kosong kalau ikutkan kepada situasi pada hari ini. Tanah, bangunan, rumah dan saham nilainya boleh jatuh kepada nilai sifar bila-bila masa sahaja, sebab ianya bergantung kepada jaminan dan permintaan kepada aset tersebut. Tetapi tidak kepada emas, kerana emas tidak memerlukan jaminan daripada mana-mana pihak untuk menyatakan ianya bernilai. Nilainya tergantung kepada berat dan ketulenan emas itu sendiri. Sebab tu, pakar-pakar kewangan seluruh dunia menyarankan setiap orang supaya simpan sekurang-kurangnya 10% kekayaan dalam bentuk aset emas. Lagipun, hari ini nak memiliki emas kita tak perlukan modal yang besar. Kita boleh mula kumpul kepingan emas yang kecil seperti gold bar 1 gram dengan bajet sekitar RM600 melalui akaun Emas Gap. Jom, yang mana nak saya bimbing? Melalui akaun Emas Gap, kita boleh mulakan simpanan emas tanpa komitmen wajib tiap bulan. Bagaimana caranya? Boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emas Gap percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.